shake. Bersama glam 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 shake. Glam glam shake. Glam 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 shake. Glam shake. Belum? Oh. Siapa yang dengar espresso warna? Ramai Siapa dengar tak espresso warna? 5,000 kat sini cik Wah. Jadi Berapa 5,000 orang? 5,000. Dengar-dengar hari ni Kak nak kasih petua Betul ya? Kak nak rock kasih petua memikat suami. Wah, ya. Kita ada sikit petua yang akan dikongsi oleh Kak dengan Kak Rock. Tapi ini cakap pasal Kak Rock. Pernah nampak tak Kak Rock? Pernah? Bila? Mak mana? Bohong, tak pernah. Tak pernah kau. Ini penampilan dara kat sini. Takkanlah dah keluar Penampilan dara kan? Ini Dara kat sini. pertama kali kita keluar. Maiden appearance kali pertama. Baik, sebelum itu kita ingin bersama-sama anda yang hadir. Terima kasih yang ramai yang datang, termasuk My Darling Mak Lima. How are you? Oi, your darling Mak Lima and my darling kat sana tu. Syafan. Baju Hello bhaiya, pera mere dol mere mere. Mere. Jom hari ke merah ke teko je, jom kau dia. Jom topi merah ke Topi Ini Mai Johara. Cantik berseri macam Tuan Putri. Jangan tak kira nampak. Orang kaya duduk lain nampak. Begini dia duduk nampak. Kau tengok. Lain. Hari ni senduk tepi, periuk tepi dia nak tengok Kak Rock. Dia buang ubat periuk periuk. Nanti Kak Rock kasih ubat periuk minum tau. Yelah, yang kat belakang tu tepi-tepi semua bergambar semua. Kenal tak orang tu? Siapa tu? Pelarian-pelarian Vietnam. Assalamualaikum. Mana? Tak ada yang belakang sekali. Astagfirullahalazim. Welcome to Singapore. Welcome to Singapore, my darling, my dear. Yang di belakang tu ada berita. Hello, darling. Al-Jawahir. Kat tu duduk gitu. Al-Jawahir. Baik, Yang ini Hafiz. Rahim. Kak Girl kat depan. Kak Girl. Baik, Kak Girl. Wah, hari ni sarban tinggi sikit ya. Kak Girl, matanya lirik-lirik selalu. Sarbannya goyang-goyang selalu. Carlton Samion pun ada. Kak Iton pakai apa? Baju merah. Baju merah. Carlton Samion pakai jersey. Carlton Samion. Kita ramai artis datang sini Bagus. Siapa lagi artis kita? Yang mana artis? Siapa lagi? Fiz. Ini Fiz. Tomo New Boys. Tomo. Apa khabar? Mak apa Mo? Salam. Tomo. Salam. Salam. Kalau ini Tomo, yang ini Momo apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih final seat Datang dengan ibu ke? Ni adik ni. Dek datang dengan ibu nak. Mana nenek dia? Ya Allah, nenek mudanya. Nenek Sekarang nenek muda-muda Umur 42. Yalah, orang banyak menderma, muda lah. Alhamdulillah. Betul. Apa dia Kak? Tak ada kerusi. Kak, show ni special duduk bawah. Ada tika mengkuang ke tika getah. Tak cukup kursi. Tak ada kursi. Untuk kakak ni, just for you baby. Yes, because I love there's only you in my life. Keep on the check. That's our darling. Kak boleh hope tak? Kak hope Kerusi ni dah gunakan untuk 40 acara getai. Dan juga waktu Cina semayang Maknanya musim hantu lah. Musim hantu? Kak, kalau kakak duduk macam bawah ada orang garuk-garuk, itu rohnya hidup balik. Digunakan untuk orang mati, untuk macam-macam mandi jenazah. Yang terbaru, orang di atas bara tai pusat. Ada Kak, dah ada baca tak? Apa baca doa duduk kerusi? Apa dia? Saja aku duduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Saja aku duduk sambung. Saja aku duduk supaya tak bisul kerana Allah Ta'ala. Sambung. Akak nampak Kak, tangan keluar. Tak ada Itu kerusi bekas orang mati. Just for you baby. It's now or never. Syekh, Maria baca pun ada kat mana? Baju biru. Apa khabar Kak Maria? Ramai artis Dari jauh tu dah macam singa terkeluar gini Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Siapa? Fadil. Kejap Fadil. Tak payah. Nanti. Astagfirullahalazim. Security. Astagfirullahalazim. Budak ni. Peluk Hafiz. Ya Allah. Cium tangan. Ya Allah. Beratnya kau. Ya Allah. Ini apa ni? Fadil. Ada rokok. Reput tulang Fadil. Tolong kami. Assalamualaikum, salam. Cium tangan. Terima kasih Abang Encik.
Abang Sid dah bayar kumpulan ijaz, madrasah, anjungi Ania. Pada ibu-ibu yang kehilangan anak ya, silakan pentas. Seorang budak hilang di pentas. Mak ni tengah makan, tengah ambil budaknya. Okey. Okey. Mat, play trailer number 1. Okey, dengar dulu. Mat, jaga. Kau jaga. Dengar. Cantik manis. Betul. Amir Ambil bibir dia tak pak saya. Datuk Okey salah bibir pula nanti. Kalau awak nak ambil bibir Siti, Datuk Okey macam tercengang pula Siti tak ada bibir nampak gusi. Kau nak buat gitu. Halo, anda berdua selamat pagi. Siapa kat tu Awak dah sarapan ke belum? Sarapan. Kau nak sarapan betul-betul gas. Nanti dia punya. Beca konti. Cuba eja alam barzah. Alam barzah. Alam. Takut orang dengar bunyi gitu ya. Alam barzah. Please. Fadil eja alam barzah. Belum lagi usah bersyarah. Takut nak hidup takut. Ingat mati terus. Takut nak buat dosa. Inilah kembar yang hilang ya. Dijumpai di Expo. Okey, tepukan untuk Fadil. Dah jadi bintang sekarang ya. Fadil silakan duduk. Fadil 2 kerusi ya. Dah bayar. Dah. Fiz. Fadil. Iya. Lepas Johor Johor ya. Kau tadi itu kerusi bekas orang meninggal kerana langgah. Yang ini kerusi orang bunuh diri ya. Fadil, hati-hati ya. Fadil. Kalau tangan yang gini-gini, berarti rohnya bagus. Jangan kita minta mati, berdosa ya. Orang Islam selalu ingat mati, jangan minta mati ya. Ya. Apa dia? Takut. Kakak takut. Apa? Kakak takut apa? Kakak kau takut Fadil? Kakak takut Fadil. Kakak takut. Okey, Fadil. Duduk sebelah kakak. Tak apa kak. Kalau kakak jatuh, kau bilang ada benda yang tahan kakak ya. Berdosa kakak, perkauman kakak tak boleh kak. Ini anak yatim piatu. Kak. Mak tak ada, mama tak ada, isteri pun tinggalkan dia. Kami anak-anak yatim. Ya. Semoga mereka berbahagia sepanjang hayat sampai ke jannah. Amin. I pronounce you as husband and wife. Baik ya. Okey, Fiz. Okey, baiklah. Okey, nampaknya dah 10 minit berlalu. Siapa nak tengok Kak Rock dengan Kak Kak? Nak tak? Ada segmen kita untuk Kak Rock kakak ni laki-laki ya, bukan perempuan. Cuma dia lembut sikit. Ya saya. Cuma dia Tapi sekarang macam Mama Jui. Mama Jui. Ya. Dengan siapa lagi satu? Mama Jui dengan Mama Prata. Mama Prata. Jadi kami buat pengakuan Kak Rock dengan Kak Kak ni mereka lelaki bukan perempuan. Karakter tapi sifat kelembutan hormon betina tu ya tumbuh dengan larat sekali. Yang melambak-lambak. Okey, are you ready? Ready? Okey, beri kami 3 minit. 3 minit dan Kak Kak akan muncul. See you baby. Assalamualaikum. Nak duduk ni penat lah, tak kuat Apa lagi. hal ni? Kau apa khabar? Apa khabar kau? Jauh-jauh aku dari Batu Pahat Apa khabar? Nama aku Rokia binti Halimi. Rasanya suara besar. Pasal lembut lagi. Macam jantan. Nama aku Rokia Halimi, asal Batu Pahat Johor. Janda 7 kali. 7 kali? Kau? Aku 8 kali terror you. Astaghfirullahalazim. Apa tadi laki-laki kau semua tu gimana? Mintalah semua asal tengok aku. Pasal aku kalau mandi dengan diorang, aku agak ketiak berserabut. Jadi, tip pertama, jangan ketiak tumbuh lebat-lebat, Ingat cukup. dia kaum Hawa. Kita Ya. kaum Adam, ingatkan kaum Hawa. We know what men like, no? Because we are men ourselves. Kenapa? Ya? Lupa nak cukup. Apa dia? Janggut. Eh. Yelah, katakan tahun kambing. Masuk pun sama lah juga. Ya, tahun kambing. Jangan terperanjat tau, rambut aku blond tau. Aku Bukan kau suara macam Hafiz kan? Oh ya ke? Nanti. Aku. Okey tak sekarang? Okey, boleh, Ya. boleh. Assalamualaikum. Nanti kita nak kasih petua pertama. Okey. Duduk. Petua pertama untuk bawa suami. Duduk lah. Duduk. Ya, depan Okey, sikit, duduk depan lah. sikit. Ya Allah. Nanti Aku pula tengah bawa C ni.
Duduk. Sejak bila kena bawasir? Takut pecah pula benda tu ya. Ya, sekarang aku tengok kau macam muka berceria aja. Itulah. Kita duduk ada style lagi ni kan. Wanita mesti duduk yang macam kepit. Terkit sikit, ya. Jadi, ini tip kedua. Okey, Boleh tak wanita duduk macam ini? Jangan tak senonoh. Tak senonoh. Itulah Wanita. kaum hawa. Kalau Tak, kita jual murah, laki-laki tak pandang ya. Apa jual apa? Jual murah. Jual jangan. murah. Ya. Jual murah tu macam mana contoh? Itulah kalau kita macam menggeleti-menggeleti. Oh, menggeleti tak situ boleh, ya. Jadi mesti maintain lah. Maintain lah. Okey, yang apa dia? Tapak kaki apa? Sopan gini. Kalau gini terkepit lah semuanya. Gini. Kalau forum perdana kita duduk gini. Oh gini ya. Gini forum perdana. Iya, Okey. saya. Okey, yang pertama topik kita. Penat duduk gini, penat. Penat. Okey. Hello darling my dear. Okey, I tak sedap beginilah. Tak sedap. Gini je lah, rapat aja, rapat gini lah ya. Okey, nanti ini Kak Rock. Ya, Kak. Okey, yang pertama kita ada forum hari ini. Forum. Bagi bertanya soalan. Tapi first of all, kakak-kakak sekalian, kita nak terangkan kepada semua kaum hawa. Siapa di sini yang pernah hilang laki? Hilang laki. Jangan hilang laki lah. Hilang suami. Kematian ke? Bukan. Suami orang lain curi. Angkat tangan. Ada tak suami orang lain kebas? Ada. Satu lagi. Setan dua, betul. Jahanam. Tiga. Kesian, mak Lagi siapa kau. laki kena kebas? Ni, laki kena kebas dengan kawan baik. Aku kira 6 orang ya. 6 orang. Semua laki mereka memang 6 jahanam. Betul. Kurang hajar jantan. Betul jantan tak senonoh. Jadi apa betul kita? We men, we know what men feel. Okay, we know. So what happened? Rock kau tu lah. Betul pertama. Untuk mengelakkan suami dicuri orang. Bukan. Suami kena kebas dengan kawan baik. Kawan baik. Kawan baik. Okey, apa sebab musabab biasanya? Pertama, korang jangan kenalkan matai laki dengan kawan baik. Perempuan sekarang pantang lepa. Kau nak dara ke tahu ke? Pertama. Okay. Jangan introduce. Jangan kenalkan. Jangan kenalkan. Kalau boleh suami itu atau isteri itu diperuk kat rumah. Nak kalau kawan kita lebih cantik dari kita, jangan tunjukkan. Maksud kau apa? Kawan lebih cantik dari kita? Jangan tunjukkan pada tahu suami. aku kau paling cantik dan kawan-kawan semua. Bukan, suami aku semua 88 meninggal. Oh. Ya. Kenapa lepas 2 weeks meninggal. Jangan beli katil besi. Jangan. I first night water bed you. No wonder. I roll je, he roll je. I roll je. Last burst the katil burst. Meletup. The katil burst before I burst my virginity. Abang Astaghfirullahaladzim. Dah abang nak beli water bed pula abang tu berani. Nampak kakak melata, kakak cuit. Bang, malam ni kita try water bed bang. Tapi abang kalau sakit jantung jangan bang ya. Suami I yang kedua sakit jantung. Sakit jantung? I baru buka telekong dia meninggal. Dalam gelap ke dalam terang? Dalam terang. Dalam terang dia meninggal? Dia tengok I baru buka telekong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar meninggal. Belum buka baju lagi. Ya. Belum kau buka baju lagi. Dah belum lagi. Telekong Okey, jadi tip apa dia kak? Ni siapa nak ni? Jangan gaduh ya. Jangan gaduh. Petua ketiga jangan gaduh. Nampak buruk ya. Kau lupa lompat. Yang kedua. Kau petit supaya jangan kenalkan orang dengan suami dengan orang suami kita. Kedua korang dengar. Kalau suami balik tolong bakar baju butterfly. Jangan pakai baju butterfly, bakar. Kenapa orang Melayu kita suka dengan baju butterfly? Kenapa agak-agaknya? Tengok Pamela Anderson pakai longgar. Berang. Kalau longgar kendur semua nanti. Tak boleh. Jadi baju apa nak pakai? Support pula. Astaghfirullahalazim. Baju apa nak pakai? Kalau boleh kita pakai macam Pamela Anderson. Ada jual tak kat Expo? Ada. Kedai designer tu jual. Nanti aku punya tudung ni disponsor tau. Oleh di Omaira. Harga $29. Tudung kau? Tudung ni sponsor. Kelak kan? Jadi korang pergilah di Omaira. Berkat pakai ni laki kau tak overtime. Balik pukul 5. Kau tudung aku ni tudung Da Vinci. Oh ya ke? Tengok. Ini tengok. Suami yang kelima tu pergi shopping, lepas tu balik rumah, I tak pakai apa-apa, pakai tudung aja. Dia meninggal. Tengok I tak pakai apa-apa, sekeping aja. Kau mampus. Apa dia? Keperanjat. Maklumlah. Kata orang ni mak papa cakap saiz D24. Alamak, macam saiz durian. Astagfirullah. Bukan, durian. D24 durian. Kau pakai selindang aja. Jiran sebelah tak tengok pakai terupung. Rumah aku kan tingkat 8.
jiran sebelah kau teropong, dia report polis kau salah tau. Oh, tak boleh. Tak boleh, haram. Oh, kata Rudi Marikan begitu. Okey, tip kau last tip sudah aku dah tip juga. Tip yang ketiga ya. Kalau buka pintu, jalan bernampak suami jauh-jauh, abang. Kau jangan macam gurga. Tak boleh. Itu ketiga, ya. Ketiga. Mesti abang excited macam geletis-geletis. Ya. Itu daripada Kak Rock 3 tip untuk kekalkan suami di rumah. Ya. Sekarang aku pula. Engkau pula apa? Okey. 3 tip nak suami intim dengan kita ya. Kakak-kakak kita jangan segan kan. Kita intim dengan suami kita bukan suami orang ya. Ya. Mak Lima, waktu arwah suami hidup intim tak? Sampai meninggal suami. Astaghfirullahaladzim. Kita intim tak boleh rapat-rapat. Suami pun nak bernapas. Ya. Mak Lima bahana terlampau intim lah. Tak boleh. Suami meninggal malam pengantin. Okey, aku terangkan bukan. Belak dosa je. Yeah. Mak Lima berapa lama bersama suaminya hidup? 40 lebih pendek umur ya suami. 40 lebih. 40 lebih. Cukuplah 40 tu. lebih hidup ke 40 lebih meninggal? Suaminya. Apa tu? Okey. Okey. 45 tahun. Alhamdulillah cukuplah. Pada Allah Taala ya. Kalau Mak Lima komplain dengan aku kata penat bis layan 40 tahun tak kuasa. Astagfirullah. Okey gini ya. Ai pula kongsi Apa? Okey. Pertama kali isteri nak bersihkan diri. Kita tengok orang Singapura berserabut tak senonoh. Maksud kau apa berserabut? Apa yang berserabut? Lepas tu ini anak-anak dara lah. Kakak-kakak pakai baju jubah tak apa kita dah tanya yang pakar-pakar. Isteri kalau suami suruh bersihkan diri, bersihkan. I tengok naik MRT begini prop macam kipas angin prop. Orang kita jangan. Ini membuat kita bau bacin. Tak boleh. Tapi tak pakai odorono. Kalau jadi yang pertama, kedua, kalau suami izinkan ya, aku tengok kakak-kakak ni pergi pasar, bila dia angkat kain takut basah nak belikan, mak kau kaki macam kaki beruang. Kenapa? Berserabut. Oh ya ke? Tak boleh kak. Kalau suami perintahkan, ada tanya pakar Ustaz Zainal tadi kan? Ustaz Zainal Ustaz Zainal? Ya, dia buat bodoh je. Boleh Jadi jangan kita berserabut sini macam kaki jantan. Ya, suami tengok takut macam kaki singa. Malam-malam suami tidur, suami ingat nak intim-intim dengan isteri sekali? Allahu Akbar. Kaki isteri macam kaki singa. Itu yang kedua kalau disuruh ya. Dan kakak-kakak I tengok kat sini, tengok yang ada bulu hidungnya lebat keluar. Bila kita masak, suami tak masuk nak makan. Kita masak-masak masuk. Sebaiknya spider kan. Kalau disangkakan yang suami lebih intim termakan bulu hidung kita, you are wrong baby. Memang. Okey, itu pertama. Okey, tentang kebersihan diri. Faham tak kakak? Faham semua. Faham tak? Faham. Tak faham. Faham tak? Faham. Kau. Nasib baik keluar suara halkum. Okey, yang kedua. Kita mandi one day at least 2 times. Mandi 2 times? Mandi 2 times. Air sejuk ke air panas? Air biar yang suam-suam kak. Tapi kalau boleh mandi air sejuk. Bila kita mandi sejuk, naik aura kita. Naik aura apa? Aura. Yang kedua Fiz. Apa kau ni? Okey, kita jaga kebersihan. Mandi kalau boleh 2 times at least. Air suam-suam. Itu tak termasuk mandi wajib. Mandi wajib? Fahamlah ya. Haram kalau tak mandi bersih wajib tu kita pegang Quran, kita solat jadi makmum berdosa ya. Lagipun anak dara faham tak mandi wajib? Biar I tunjukkan mandi wajib ya. Tunjukkan. Tak mula segan pula ya. Jadi 2 times mas mandi, kalau boleh sekurang-kurangnya sebulan sekali mandi air susu. Untuk melulurkan badan kita macam Cleopatra. Lagipun kulit halus. Halus. Okay. Jadi yang pertama tadi apa? Bersihkan segala yang buang-buang tak senonoh tu. Daki-daki. Yang kedua kita mandi, bersihkan diri. Yang ketiga, ini penting. Suami suka dipicit urut. Bagian mana? Astaga, jadi lagi. Mestilah kita tanya khusus-khusus. Okey, nanti. Sebab kakak-kakak, okey, terus terang cakap. Siapa sang suami? All the men listen to me. How many of you, your wife? Dia ni pula angkat tangan. Haluskan suara. Okey, laki sang suami terus terang. Berapa ramai sang suami isteri rajin picit badan, angkat tangan? Angkat tangan suami. Isteri rajin picit. Bukan isteri angkat tangan. Alah kakak tak faham. Suami yang only men. Ya,
How many of you men, your wife always massage you? Angkat tangan. Always massage you. Nampak tak boleh harap perempuan Singapura? Patut Orang lelaki pun tak angkat Patut tangan. sampai pergi Batam. Sebab tu kat Singapura banyak massage kepala Astaghfirullahalazim. Okey. Kakak-kakak, kita kena membasmi ini. Jangan izinkan suami pergi tempat-tempat urut. Mereka sana bukan urut betul-betul. Tahu apa mereka buat? Okay, like one more time. Siapa yang rajin urut suami angkat tangan? Angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takkan tak urut. Ini urut itu menambah kemesraan. Betul. Ya. Nanti, kejap. Ini berarti sang suami tak angkat tangan, mesti isteri malas. Isteri pun tak tangan, besar pun pemalas. Jadi kakak-kakak, kalau suami pergi rumah urut, jangan kasih. Mereka bukan urut badan. Apa? Urut apa? Habis urut apa kak? Urut apa? Urut lain. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan hormat sikit. I ni macam I gini tetap hormat, bahasa lembut. Tak macam jantan ni. Jantan ni tak macam perempuan. Tak apa. Aku terus terang. Maksud saya, jangan biarkan pergi suami pergi rumah urut yang urut perempuan. Kalau laki-laki tak apa. Tapi laki-laki pun tak boleh percaya juga. Ya, I pergi rumah urut, dia pegang anu I. Yaelah. Nanti astagfirullahaladzim. Kakak, kau pergi urut lelaki kakak? Aku belum habis cakap. Oh. Dia pegang anu ai. Apa tahu? Dia pegang sikat ai. Dia keluar. Pasal apa? Dia urut benda keras. Makin urut makin keras. Rupanya sikat. Ya. Jadi bang, dari raut wajah bang macam pernah pergi urut bang? Pernah pergi urut? Bang, kejap bang, kejap. Cuba bangun sikit bang. Ni suami dia kak suami dia. Suami turun. Alah, tak nak. Kita ni uzur. Ya. Kalau Abang bangun lompat sikit bang, nanti tolong bangun. Kecil pula ya. Tolong bangun. Bang, Sing. bang. Diri je. Bang, sini bang. Cepat bang. Apa tak boleh bangun? Apa takut? Aku turun bang. Ya. Turun. Bang pernah pergi urut-urut badan? Jangan bohong bang. Allah melihat apa anda buat. Apa? Urut kat rumah. Urut kat rumah. Bagus jadi, bang. Isteri urutkan lah. Isteri urutkan ke? Tapi isinya macam melata. Takut lain diurut, lain pula yang tak urut. Kak, berapa kali seminggu urut suaminya? Hari-hari. Dia yang bagus malam Jumaat. Nanti suami lepas penat pergi berzanji mengaji Okey, anak tanya yang si Sarban ni lah. Tanya Kak Girl. Dengar suaminya orang Taliban. Taliban pula. Tak ada. Ya, okey, berapa kali urut suami? Kakak-kakak ni betul-betul. Dia tak ada suami lagi. Kakak tak ada suami. Kenapa tak kahwin lagi? Dia macam kita juga janda. Okey kak, kita carikan kakak suami besar punya badan. Fadil. Dah berumah tangga belum? Belum. Apa budak ni main video-video? Dil, dah rumah tangga belum? Belum. Suka kakak tu tak? Suka. Kan? Ada kala suami muda, isteri tua tak apa kak ya. Kak, berapa umur kakak tak keberatan? Apa kita ini hari ni kita panas, nakal, humor. We talk openly because we are not Sheikh, we are not Hafiz, we are Kak Ka dengan Kak Rock. Ini Kak Girl, berapa umur Kak Girl? 49. 49. Halal ya, 49. Sang suami kau dapat yang ini halal you. Bangun sikit Kak. Tak apa Pak tu. Kita promokan. Kalau dululah dia badannya macam spring chicken, sekarang dah macam cold turkey Tetapi kakak ni kesian, saya doakan kak. Sebab apa? Itulah. Okey, siapa sini ada suami nak suaminya nak bermadu dengan kakak ni? Pahala you. Tak baik kau. Kalau semua orang nak simpan satu, apa hal yang ini tak ada orang senak dia Bang, silakan bang. Walaupun abang kurus bang, nampak abang kuat orangnya bang. Silakan bang. Mana istrinya bang? Istrinya? Apa? Istrinya? Isteri sakit? Sakit. Sakit apa istrinya? Sakit lutut.
Nampak? Sakit apa? Astagfirullah, sakit lutut. Lutut. Bang, isteri kat rumah dah rajin buat kerja. Jangan pula abang kerjakan dia. Ya? Kesian Bukan astagfirullah, tak faham. Maksudnya, isteri kita cuci baju, sikat baju, kita buat kena kerja lagi. Suruh cat rumah, ini suruh lipat kain, suruh urut badan. Tak boleh bang. Ya? Isterinya siapa nama bang? Jaina Zainal, insya-Allah. Saya doakan isteri Zainal baik. Zainal binti Haji Safaat. Zainal binti Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan sembuhlah. Kita belajar agama dulu ya kat Marasawak Tanjung ya. Al-Fatihah bukan untuk orang meninggal tau. Al-Fatihah ni ini penghulu segala surah untuk semua boleh. Walaupun ai gini kita tahu agama. Rukun Islam berapa perkara? Ya. Dia tak tahu nampak? Ya ya. Rukun iman berapa perkara? Kita belajar juga. Belajar. Gini Okey. lah. Jadi itu yang ketiga. Last kali itu kalau boleh suami suka sangat kalau kita urut bahagian apa tau? Telinga dia. Kita main telinga. Kenapa telinga? Syok. Gini-gini. Belakang tu tengkuk. Tak ada. Tanya kakak-kakak. Betul kak? Siapa yang ada suami angkat tangan? Sang suami suka tak isteri urut telinga? Urut dengan tangan ke? Suami. Urut dengan tangan ke kakak? Kakak pakai kaki. Tak ada. Kawan aku pakai lidah. Astagfirullah. Apa ni suami isteri? Lucah betul si Kak Rock ni. Sebab itulah. Kau Kau kahwin dah lama. tunjukkan macam mana pakai lidah. Ini kat belakang stage Jadi pakai telinga ni saya belajar psikologi. Dia macam hayal. Pak itulah kakak minta duit. Bang, I ingat nak beli barang kemas. Berapa harga? Tak mahal bang, cuma 10,000. Berapa? 10,000. Dia cakap 10,000, tekan lagi. 10,000 bang. Boleh. Kalau tak Bagus. boleh, urut bahagian dada pula. Suami ya. Itulah. Cukuplah situ. Cukup. 3 petua. Ingat tak kita recap balik? Okey, yang kau punya? Pertama, jangan kenalkan pasangan kita dengan kawan baik. Yang cantik Yang cantik. Kalau kawan kita buruk tak apa. Yang buruk tu lagi bernafsu. Astagfirullahalazim. Tetapi Tuhan tu adil. Bagi saya tak ada orang yang buruk. Semua orang cantik, betul tak? Betul. Setuju tak? Jadi jangan kenakan dengan kawan kita yang kita suspek akan merampas suami Yang kita. buruk perangai. Buruk perangai. Yang kedua? Yang kedua, bakar baju butterfly. Ingat bakar Bakar. Betul kan? Wah, kakak tu tulis. Nak juga. Gasak kau lah. Yang ketiga? Yang ketiga, aku lupa. Ya Allah, kau dah tua-tua tadi kau cakap tadi. Lupa nak bawa periuk. Okey, aku singkat kau kembali. balik. balik. Yang Lepas ni kita ada ketiga segmen, tadi ya? saya tanya orang. Korang ingat tak ya petua ketiga tadi? Apa? Urut? Bukan itu I punya. I confuse. Tapi aku sambung. Aku sambung je lah. Okey, yang saya pula tadi, yang pertama apa tadi? Yang pertama petua keintiman. Kakak ni gini-ginilah ya. Bersihkan segala tumbuh-tumbuhan yang tak harusnya tumbuh dalam diri kita. Macam rumput, tapi kalau kakak rumput rampai tu. Tumbuh putil jangan pak potong itu berdarah nanti ya. Betul. Kedua? Yang kedua mandi 2 kali sehari sekurang-kurangnya ya. Air apa? Rose. Datang not time up ya. Okey, takut I time up ya. Yang mandi 2 kali sehari. Air suam. Air bukan, sejuk. Kau tak mandi betul aku rasa. Habis akak tak kuat, tulang tak kuat. Air sejuk Dan yang ketiga, urutan isterilah buat suami terus melekat di rumah ya. Ya saya. Okey, kita ada segmen yang ketiga. Segmen kita ketiga tu kita ada perik dangdut. Perik dangdut. Tapi sebelum itu kita minta derma boleh dulu ya. Okey, minta turunlah, kita nak turun ya. Satu kotak aja kan? Satu aja. Apa dia? Tukar okey. Boleh tak minta derma sikit? Lepas tu kita nak buat dangdut. Wah, jangan tangin dangdut ni panas. Betul. Kita nak buka tudung, buka rambut. Nak banting lah. Ya, okey. Minta derma untuk masuk Wak Tanjung. Baba GT Live pun ada. Hello Baba. I ingat kat you. 2-3 kucing berlari. Kenapa? Tak ramai tentang berbulu padan tau. Yelah. Kau tengok ni macam kapet foto hit. Ani Wajuni tak komplain. Apa dia? Ani Wajuni tak komplain. Kau komplain kenapa? Aku tak komplain, aku suka. Aku suka. Syah. Syahari. Alah, mana si Syah? Malu-malu pula. Jantan tak senonoh, malu-malu. Apa? Osman Arifin. Pegang ni.
Apa? Apa pegang apa? Aku laki-laki lah, mesti pegang. Okey. Tabung dulu. Tabung. Okey, tabung. Hafiz. Ya. Hafiz pula karok. Kau rasa Samsul. Maduri Dixit sini. Maduri. Ya. Tumpah sayang. Yang ada kenduri tadi. Yunus kerai. Tumene necanik ya. Siapa ni kita? Kakak, itu Salma Black ke? Kau tak baik cakap orang black. Bukan, pelakon jalan nampak. Bukan, kau pergi speaker, mikrofon tu meletup nanti. Zalia Hamid. Zalia Hamid. Apa khabar Kak Liha? Baik. Tak Nyanyi derma- sikit. Tak derma pelukit dia Kak Liha. Derma lah sikit, $2 pun jadilah. Derma Kak. Derma cepat. Derma lah $2, tak kasih derma. Okey. Apa dia? Apa kompang tu? Kakak, yang derma kita doakan lah. Derma sikit, bangun nek. Bukan ada kompang siapa datang ni? Siapa kahwin tu? Itulah. Tak, Apa dia? Orang nak derma sini apa adik. dia? Nanti. Silakan. Kemarin dah Apa bertandang juara? Tambah lagi rezeki murah. Siapa pun. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim, budak kecil ni pun nak kacau-kacau. Derma Tengoklah badan. Ya astagfirullahalazim. Kat sana asal istighfar aja tak Dia habis. macam adik-adik kembar pula. Okey, kat sini pula. Kompang dah datang ni. Kita tak derma. Kita kat sini. Kau masih. Siapa nak kau masuk, kau masuk. Dermakan sikit. Alhamdulillah. Siapa kau tak derma jang, kau okey lah jang. Macam Derma. Nawa. Itu keturunan Arab. Nanti. Syah, tak tangan kau. Dangdut. Kejap. Kakak, diorang nak dangdut. Syah, boleh bos ni. Derma dulu. Asal bukan ikut aku pula. Hello, saya Ali Farah. Betul lah. Ya, duduk. Syah, jangan. I kan ada bawasir. Kalau pecah melekat kat dia macam mana? Kakak. Dia kata nginjak aku selekeh. Kau tak senonoh pakai kan aku tadi. Kau pakai sendiri kan? Ada lawa. Masya Allah, terima kasih lah. Malu je. Kan Abang terperanjat. Abang kakak derma lah, jangan lukit-lukit. Abang tak derma. Ya? Tak derma. Adik. Okey, derma. Tak derma. Suami panggil ya. Nampak. Kak Rock. Kau cakap pasal-pasal intim. Kakak tu suami panggil bawa balik. Siapa? Suami panggil. Kak, kesanan suaminya Kak ya. Ingat urut telinga suami Kak ya. Hari apa? Hari urut. Ya Allah kakak ni. Urut apa? Okey, Kakak siapa nak derma silakan. Dah derma Siapa nama Kak? Rock, kejap. Ya Allah, murahkan rezeki Kak Ayam. Ayam Kak Rock. Ya. Kejap. Syah tanya kakak ni. Urut apa? Kata tanya. Urut badan lah. Badan Syah tak tunuh jantan ni dah. Siapa? Nampak dah kaya pencuri pula nampak? Syah Ibrahim nanti peng orang. Dah kaya pencuri. Bukan aku kena pukul. Kenapa gaduh-gaduh ni? Saya tak bersalah. Saya kena pukul bila-bila tangan saya. I bilang Okey, tabung-tabung tu dipenuhkan. Penuhkan lagi. Mana? Yang belakang-belakang tolong derma. Kakak-kakak. Siapa yang derma? Kakak-kakak. Hello sir, my dear. My ex-boyfriend. Kau suka jantan botak Astagfirullahalazim. Betang-betang korang ada Sundramurti kemari. Apa khabar Cik Sundram? Nama Sundram Nanti bukan dengar. Kita kena hormat. Okey. Sebab dia ni mendengar warna tau. Oh ya ke? Siapa nama dia? Lagu. Ragu-ragu you listen to our station. Aku selalu dengar pagi awaknya itu bangun beg dulu. Bangun beg dulu. Sekarang gua dengar ini yang Dulu bangun beg, sekarang dah tak bangun lagi. Lu tak dengar lah baru punya. Astagfirullahalazim. Dia dengar lu punya. Dia dengar. Kenal tu siapa tak? Hello darling my dear. Oh, dah jatuh. Suara tak senonoh halo, apa tudung kau tutup sikit boleh tak? Apa dia? Tudung kau jatuh. Ada Allahu Akbar. Aku dah bilang kau, tudung macam Zaki Halim kau degil. Dia teringat bersanding Syah. Asyik nak bersanding je tak? Jangan menjak ni. Hai Syah Ibrahim. Tapi I tetap sayang you Syah. You lah Potohi bergerak Derma untuk Potohi. Lipstick. Allah. Berserabai ya Allah. Sini siapa nak derma lagi? Lepas ni kita berdangdut kita. Okey, sebelah sana. Silakan abang-abang, kakak-kakak dah derma. Silakan dekat. Dah. Okey dah. Okey lagi. Siapa lagi dah? Last week bawa yang lain. Last week dia film one I saw. Oh betul ya. Ya. Tak boleh ni rapat Apa kau buat aku macam bola Syah? Kau tolak aku saya sini. Halo. Kau mesti nang jatuh haram. Gerang kau aku cium Syah. Nak kita cium Syah. Duduk cik, duduk.
Fadil Chung Shah Ibrahim. Fadil. Ya. Okey. Apa Okey. dah habis derma? Siapa nak pergi belakang nak derma? Kau main sundul Pak Fadil ya. Okey, pergi belakang. Belakang siapa nak derma lagi? Okey, ada. Pergi silakan. Tunggu Irma Fatimah datang ya. Irma Fatimah. Kita tengah ya. Jangan tengah ya. Okey. Tolong kami, bantu kami DJ. Apa selekeh kak? Bersemain Syah Ibrahim. Betul-betul kakak kami saya dengan anak Hafiz ni. apa pula, Kak Rock? Kak Rock, kami DJ yatim piatu. Kami dulu tak ada ayah ibu. Ayah ibu dah meninggal. Kalau zaman sekarang ada anak yatim piatu, kami DJ yatim piatu. Ya. Hidup kami dalam dunia tak berbapa, tak beribu. Tapi ada isteri kata dia. Mana kau ada? Ada suami ke isteri? Kakak kata kau ada isteri. Kalau aku laki-laki ada isteri. Kalau perempuan suami. Apa cik? Mak aku peding kalau nak tengok sini. Luput apa khabar pun? Hai cik Put. Amboi. Dorang. Saya tu Samiun. Derma Bukan Tun. Okey. Ada derma lagi. Halo. Ya. Penuh harapan Tun. Itulah kecau ya. Kita tak pernah pakai ginju. Siapa pula? Ini. Darling my girl. Hello, kakak. Ini hutang kaya Mas Loman tak bayar kan? Siapa ni? Ini yang Mas Loman tak bayar kan? ini yang pakai perek sebenarnya pecah ke gelas. Yang ketua lari. Oh dia. Suami aku diambil. Oh iya. Dulu. Boleh tahan. Ya. Telinga apa? Apa? Ada lagi nak derma kat belakang? Derma lagi. Ada. Banyak kita nak derma. berdangdut lepas ni ya. Berdangdut ya. Jangan tak jadi. Belakang apa? Tempat makan. Ya Allah jauh kita pergi. Bahawa anda yang makan tu kalau menderma bertambah makanan awak. Apa? You pergi je lah girl. Pasal kita makan orang tak selera nak makan nak tengok Kak Rock ni. Siapa tu Kak Rock selera nak makan? Bersememeh. Kau dan Zaki Halim. Itulah memang pun. Okey derma tu. Walaupun Ya. kita hari ini panas nakal dan juga ini Humor. kita tetap nak mencari derma warna bersama Syekh dan juga Hafiz Lepas. Ya, tahu. Ataupun Kak Ka dan Kak Rock. Sekali lagi dah tahu kan Kak Ka, Kak Rock ni kita lelaki. Kita bukan perempuan. Cuma sifat kita lembut aja ya. Yalah, masing-masing hormon terlebih ya. Jadi kita begitu. Tapi kakak-kakak di sini ada moral. Kalau kakak-kakak terpandang orang-orang yang lembut macam gini, jangan sekali kita menghina. Betul. Sebab bila Tuhan memberi dia hidayah, bila diri satu saf, dia lebih mulia daripada orang yang bersarbat. Kenapa kau tunjuk dia bersahabat? Laki-laki. Jangan tadi pagi mufti bersyarah, jangan menghina pandang orang rendah. Ya, sebab tak tahu walaupun dia bertatu, hatinya mungkin lebih mulia mereka yang tak bertatu. Allahu Akbar. Betul tak? Ya. Saya dah lihat orang bertatu sembahyang tepi saya. Khusyuknya lebih daripada orang yang di sebelah pakai jubah. Wallahu alam. Kami bukanlah ustaz ya. Ya. Tapi kami di sini cakap pedas panas-panas ada message. Ada message ya. Di sini manusia semua sama. Yang membezakan kita hanyalah amalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, are you ready? Are you ready? Okey, siapa nak download tadi? Mari. Come on, music please. Hit the music. Last song, last song. Okey, bangunlah semua nak download tadi. Mari. Ya. Ewa. Nampak yang lain. Nak download tadi. Mari. Habis suara. Bangun. Ya, silakan sebentar. Mari. 100. Mari. Yang nak berdownload mari. Kita happy ya. Jangan langgar Mami Syahud. Hadiah untuk buat balik. Joget Kak Syah. Hadiah untuk buat balik. Zaliha Hafiz. Zaliha. Joget Zaliha. Belakang kau ni. Apa khabar? Mari Darul. Kira-kira kalau dengan Syekh memang sama. Mari. Abang. Ada. Ewa. Lihat. Cuba kita lihat. Oi. Bensin ya. Siapa lagi nak joget? Mari.
punggung bangku ni tau. Ini joget apa Patriam ke? Hey! Sodol dia, sodol! Sodol, sodol, sodol! Joget, 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 joget! Tengok ni. Ini dia jantan joget. Ambil kau. Ini batok gansing, batok gansing. Malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri. Oi. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, panggil teman-teman. Hey! Walau terkadang hati no penting kita bisa. Dia tidak cantik cuma, dia tidak jelek cuma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia mah, aku sayang dia mah. Kasih dan rinduku ini untuknya, untuk dirinya. Okey dah, cukup dah. Korang sambung kita ya. Okey. Hafiz. Ya. Dah. Okey. Okey, baiklah. Baiklah. Terima kasih berada di sini ramai ya. Terima kasih. Dari saya AB Sheikh bersama Hafiz Kamal di Espresso Warna. Dan terus bersama kami di Espresso Warna 6 hingga 10 pagi di Warna 92 FM. Terima kasih Syah Ibrahim dan juga Orange Events dan Media yang menganjurkan acara pada hari ini. Ya. Terima kasih live record juga pada tempoh hari undang kami dan Ya. terima kasih semua. Dan kepada anda yang hadir, kalau kami buat silap masalah bagi pihak masjid, kami mohon maaf ya. Tujuan kami untuk menghiburkan semata-mata Ya. sahaja. Moga-moga masjid bertambah barakah dan rahmah insya-Allah. InsyaAllah. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. AB Sheikh dan Hafiz Glamour hanya di Warna 942. Glam glam glamour shake, glam glam AB Sheikh, glam glam glamour shake. Bersama glam glam glamour shake, glam glam AB Sheikh, glam